Rancangan baru? Muka baru. Hai, saya Nabil Mahir. Dan saya Hani Fazil. Anda sedang menonton rancangan Rojak. Rojak sangat. Kenapa Nabil ada makanan ke nak bagi dekat saya? Bukan, tapi rancangan ni ada banyak sangat segmen. Dia campur-campur aduk semua, jadilah macam rojak. Anda tahu dah saja je tanya Nabil tadi. Memang kita ada banyak segmen, kita ada DIY, eksperimentasi. Helah hidup. Betul. Jangan beritahu semua. Ada surprise elemen tu sikit. Kejutan. Terkejut sangat hari ini dah jadinya. Jadi apa segmen pertama kita hari ini? Minggu ini kita ada 2 eksperimentasi, iaitu eksperimen pertama adalah eksperimen makanan. Makanan. Makanan apa? Rojak kah? Kalau nak tahu, jomlah tengok. Kalau kita fikir Malaysia je, kita akan fikir makanan. Tapi masalahnya, budak-budak kampung pula. Budak-budak KL ni, diorang tak tahu yang makanan-makanan kampung ni macam-macam ada. Kalau diorang pernah test, selamat. Sebab kalau diorang belum hari ni, diorang akan sambil berjalan, jumpa juga beberapa mangsa budak bandar yang belum mencuba masakan kampung ni. Kamu tak tahu benda ni semua? Nah, tapi macam lama gila tu. Tak tahu? Tak tahu. Ni belacan nama dia? Belacan. Bukan. Kami juga mencabar mereka untuk menghabiskan makanan kampung ini untuk RM50. Start dengan urat dulu. Silakan. Urat. Ya, yalah. Urat lembu tak pernah makan? Tak pernah. Ni first time ah. Urat lembu. Ya. Saya bau kot. Bau apa? Rasa dia macam mana tu? Rasa macam lemak. Sedap lah tu. Tu pedas. Rasa macam jelly. Macam Cai gagak? macam agak-agak lah, tapi macam berlemak. Rasa berlemak. Sedap? Sedap? Ni sebenarnya rasanya orang kampung ni. Habiskan bro, RM50 bro. Sikit lagi. Boleh tu. Ni siput sedut. Cara nak makan ni kena sedut je benda tu. Sebab tu dia panggil siput sedut. Kena sedut. Aduh. Oi, terus nak dapat RM50 cepat-cepat memang sedut. Tak ada kena sedut, kuat sikit. Dia. Rasa ni memang dah kosong ni. Memang dah kosong ke? Lendir-lendir tu semua berkeluar. Sedap ke? Kosong lah bang. Ada. Kualitas. Everything is so spicy. Rasa macam mana? Pedas sikit lah. Dia macam slimy. Not bad lah, tapi dia macam rasa kerang. Tak boleh lah. Tapi kalau tak boleh, tak dapat RM50. Fikir RM50 je senang. Asam bro. Masam sangat apa? Durian pun tak makan. Macam mana ni? So, macam mana rasa dia? Tak durian lah. Rasa durian lah? Durian sambal. Durian sambal. Oh, sedap sangat tu. Dia dah cicah-cicah sekali. RM50. Allah. Ni
Caluk kan? Caluk, yes. Terus je. So, sana. Cencaluk ada dibuat daripada udang pula. Tak boleh. Boleh, boleh. Sikit lagi, sikit lagi. Masam. Buat. Mula rasa macam laksa. Asam. Macam laksa? Macam sedap lah ni laksa. Rasa macam mana, bro? Rasa apa pun tak tahu. Ni memang telan terus tak? Telan terus. Memang mata duitan rupanya. Okey. Sangat pedas. Sangat pedas. Ya. Sedap, sedap. Ya, sedap. Alright guys, ini RM50 untuk anda. Siapa nak pegang? Siapa nak pegang? RM50. Ni RM50. Pakai janji tadi, ni RM50. Ha. Bukan seorang RM50 ke? Betul lah cakap tadi hadiah RM50. Bukan salah satu RM50. Tak. Memang RM50 untuk share. Okay, bye. Dia tak kenal bro. Dalam segmen ini kita akan tunjukkan kepada anda Hela Hidup. Tapi Hela Hidup kali ini kita nak tunjukkan ada kena-mena. Kena mengena. Kena mengena. Mana kena mengena? Tapi Hela Hidup kali ini kita ada kena mengena sikit dengan telefon pintar. Betul tak Ambil? Betul tu. So kalau anda semua nak tahu macam mana, jom kita tengok. Kalau anda tak nak nampak lengan anda terlalu besar dan juga terlalu kaku, apa yang anda perlu lakukan? Jangan sekali-kali luruskan tangan anda ke bawah. Tapi letakkan tangan anda di atas. What is this? Pinggang. Betul. Tapi kalau nak nampak lebih kurus, letakkan tangan anda di atas pinggang anda dan anda akan nampak lebih selesa. Dan kalau nampak kurus lagi, gelaplah sikit. So, Hela seterusnya adalah lampu UV. Kepada anda semua yang nak jadi CSI ala-ala macam tu kan, pun boleh juga. Caranya adalah sangat mudah sebab anda hanya memerlukan pita pelekat, pen warna biru, pen berwarna ungu. Step pertama adalah ambil pita pelekat tu, tampal atas flashlight dia. Flash dia. Lepas tu colorkan warna biru, lepas tu ambil pita dan tampal atas dia and ambil warna ungu pula. Lepas tu color, lepas tu dah settle lah. Lepas tu pergi kat bilik gelap kan. Lepas tu tangkap gambar semua, nanti jadi cantik. Pasang flash. Oh ya, pasang flash lepas tu. Jangan lupa. Kalau tidak, tak berguna. Okey, kadang-kadang bila ambil gambar rasa macam ala risaunya, dagu mesti berlipat ke, terbesar ke muka ke. Jadi apa yang anda perlu lakukan adalah depankan sedikit dagu anda dan pusing ke tepi. Walaupun kadang-kadang rasa pelik sikit bila dah kedepankan muka dan tinggikan muka macam ni, tapi dalam gambar memang ia akan menyerlahkan lagi bentuk rupa anda. Bentuk bentuk anda. Alright, sekarang saya nak tunjukkan pula macam mana nak buat penapis merah. Yang ni sangat-sangat senang. 1, on flash. 2, gunakan satu jari aja. Letakkan di atas flash tu dan tangkaplah gambar seberapa banyaknya. Memang confirm warna akan jadi warna merah. Itu je.
Alright, sekarang saya nak tunjukkan macam mana pula nak membuat penapis berwarna-warni. Ini senang sangat sebab anda hanya memerlukan penutup plastik Lucina dan color je warna apa yang anda nak atas benda tu. Tapi kalau anda nak juga warna lain dalam satu tempat pun boleh. Anda boleh bahagi-bahagikan tempat tu. Lepas tu letaklah warna-warna apa yang nak. Macam saya letak 3 lah. Kalau anda semua, anda boleh letak berapa banyak pun. 4 ke, 5 ke, 6 ke, 7 ke, 8 ke, 9 ke. Lepas tu letak dekat atas lens, tangkap je lah gambar. Memang cantik. Okey guys, sekarang saya nak tunjuk pula macam mana nak buat penapis vintage. Ni pada anda semua yang nak nampak ala-ala macam gambar lama-lama zaman dulu-dulu tu kan. Caranya sangat mudah. Anda hanya memerlukan menggunakan Anda hanya Anda hanya perlu menggunakan stokin seperti ini. Sarungkan telefon anda dalam stokin tu. Lepas tu tangkap gambar seperti biasa. Itu je. Senang kan? Okey, dengan telefon pintar kita juga boleh buat ilusi optikal yang sangat mudah dan memang nampak menyeronokkan. So apa yang kita kena buat? Panggil kawan kita, diri jauh-jauh sikit. Lepas tu kita diri depan, buat-buat macam nak angkat dia. Barulah nampak macam kita giant. Gergasi. Siapa boleh buat makro punya gambar guna telefon? Tak boleh. Tapi sebenarnya semua orang pun boleh kerana menggunakan setitis air di jari. So, caranya sangat mudah kerana menggunakan satu titisan air di jari tu, letak dekat atas lens tu. Lepas tu, tapi kena letak elok-elok lah. Lepas tu tangkap gambar sedekat-dekatnya, gambar memang jadi makro. Tak perlu beli makro punya lens mahal-mahal dekat kamera yang mahal-mahal. Buang duit. Guna titisan air je. Kalaulah anda nak klonkan diri anda dalam satu gambar, nak ada banyak-banyak kan? Tak payah nak pening kepala, cari Photoshop ke apa ke. Cari je telefon pintar anda, cari panorama. Ambil panorama tu, lepas tu cari kawan lah untuk ambilkan gambar kan? Okey, ambil gambar di posisi pertama. Dah ambil gambar tu, tunggu dulu pengambil gambar kata, okey, boleh gerak. So, dia akan gerak dan anda boleh gerak ke belakang pengambil gambar tersebut untuk ke posisi seterusnya. Tapi kan jangan ke depan lah sebab nanti badan anda akan nampak macam ada separuh-separuh bila ambil gambar panorama yang akhir. So gerak ke belakang dan ulang sebanyak mana yang anda nak klonkan diri anda 100 kali ke 10 kali, mana yang larat, dan akhirnya anda akan dapat ramai diri anda di dalam satu gambar. Dah lah tangkap gambar tu Hani. Okey, Hani dah stop dah. Nabil sebenarnya nak tanya apa dekat Hani ni? Sebenarnya nak tanya. Lepas tengok segmen-segmen tadi tu, Hani rasa apa pendapat Hani? Pendapat Hani. Pendapat. Hani rasa macam kenapa dia orang punya reaksi sampai macam tu sekali? Sebab kalau Hani, kalau dapat makan makanan kampung, licin Hani makan. Bukan makanan kampung je, semua benda jenis makanan semua bedal kan? Okey, memang suka makan tapi apa pun. Nabil dah buat eksperimen, sekarang Hani pula nak buat eksperimen. Eksperimen apa? Okey, Hani tanya Nabil, okey? Okey. Dalam banyak-banyak bulan apa yang ada 28 hari? Februari apa lagi? Semua bulan ada 28 hari, Nabil. Jom kita tengok siapa pula yang terkena. Hai, sekarang ini Hani berada di luar untuk mencari mangsa-mangsa di mana Hani akan menguji minda mereka dengan soalan-soalan yang memang menguji minda lah. Soalan-soalan trivia ni kita tengok siapa yang boleh jawab. Okey, untuk uji minda anda, berapa lamakah tempoh yang diambil untuk bumi mengelilingi matahari? 365. 1 tahun. 365 days, leap year 366 days. Lama dia fikir ni. 5 tahun. 5 tahun? 365 hari. 365 apa tu? Hari. Oh, betul. 1 tahun. 1 tahun. Jangan 5 tahun lah. Lama sangat tu. Betul, 1 tahun. Betul, 1 tahun. Ada rumah 1 tingkat. Semua barang, dinding, pintu, semualah berwarna merah. Tapi tangga dia warna apa? Hijau. Tangga dia putih lah. Kenapa tangga dia putih? Merah lah, merah. Merah. Kenapa hijau? Sebab owner tu colour blind. Suka hati. Tak. Kenapa merah? Merah. Sama dia merah kan? Sebab semua dah merah. Tangga dia warna apa? Tak ada tangga, rumah 1 tingkat. Pandai! Dia 1 tingkat je rumah kan?
Jadi tak ada tangga. Tingkat 1 kot. Ada 1 tingkat. Ada 1 Jangan tingkat. gaduh dekat sini. Tak ada tangga. Tapi sebab 1 tingkat tak ada tangga. Hijau kenapa? Rumah 1 tingkat tak ada tangga. Tapi masalahnya ni rumah 1 tingkat tak ada tangga lah. Dalam 1 kilogram ada berapa gram? 1000. 1000 gram. 1000. Ada berapa gram? Betul. Okey, dalam 1 liter ada berapa ml? Maybe 1000 ml. Maybe, mungkin, tapi salah sebenarnya 100 ml. 100 ml. Berapa mililiter? 1000 mililiter. 1000 mililiter, betul. Ni buat air ni mesti tahu ni. 1000 mililiter. 100. 100. 100. Confirm, macam mana tahu? Sebab I know. Sebab I know. Tapi masalahnya 1000 mililiter jawapannya. 10. 1000 lah. betul. 1000. Okeylah. Kalau anda ada satu mancis dan anda masuk ke dalam bilik yang gelap, ada lilin, surat khabar dan pelita. Yang mana anda akan nyalakan dulu? Nyalakan. Pelita lah. Pelita. Surat khabar. Mancis betul. Mancis, betul! Lilin. Kenapa lilin? Sebab nama dia Lin. Sebab nama dia Lin ni pick up line ke? Sebab untuk nyalakan api kena ada pelita kan? Bakal lebih senang. Bakar lebih senang. Tapi kenapa tak bakar mancis tu je dulu? Mestilah kena nyalakan mancis dulu. Sorry, saya sebelah sikit. Tak apa. Pelita lah. Kenapa like pelita? Orang buat mancis dululah. Kalau anda sedang berlari di sebuah maraton, lepas tu mendahului orang di tempat kedua, sekarang anda di tempat keberapa? First. Pertama. Because we are winners. Cik. Walaupun macam pemenang tapi salah. Tempat kedua lah. Oh, pandai. Okey. Alright. Ada 1 kg batu dan 1 kg kapas. Mana satu lagi berat? Sama berat tu. Dah dua-dua 1 kg, so dua-dua sama lah. Batu. It's both 1 kilogram. Sama lah. Pandai juga orang Malaysia ni. Cik. Batu lah. Taklah, samalah sebab dua-dua 1 kg. Ya ke? 1 kg ke? Okey, nampaknya semua memang menumpukan perhatian penuh masa sekolah dulu. Ada yang dapat jawab dengan betul, ada yang salah. Hani pun kadang-kadang tersalah dan ada juga yang terlebih pandai. Tapi sampai sini je eksperimen untuk hari ini. Agaknya eksperimen apa yang kita akan buat nanti, sama-sama kita nantikan. Tengok ni, cantik tak? Ni nak hadiah bagi siapa ni? Nak letak dekat sini. Tak adalah, Nabi mesti tak tengok tadi. Hani buat ni lah. Tengoklah, tak sangka benda ni senang sangat nak buat kan? Memang senang sangat. Okey, Hani. So, sekarang ada segmen apa pula? Lepas ni kita akan berbual-bual dengan bintang-bintang media sosial. Ya, siapa? Nak tahu siapa? Jomlah kita tengok. Hai, saya Arlina ataupun dikenali sebagai Arlina Banana di Instagram dan Twitter dan umur saya 24 tahun dan berasal dari Subang Jaya. Siap berasal tahu, pernah tak tanya pun.
Semuanya start bila saya berada dalam med school. So dulu saya belajar medicine. Lepas tu, as we all know, medical school is very stressful. Cara I nak hilangkan stres ialah I buat video-video yang I rasa kelakar lah. Tak tahu orang lain rasa kelakar ke tak. And also, I menulis juga. So that's how I started. Boy, maghrib ni keluar, nak pergi mana tu? Tak ada pergi mana pun. Aku ada double date dengan Suraya. Asal? Bestnya double date. Kalau kau ada boyfriend, mesti aku boleh join. Tak apalah kau tak ada double date. Tapi kau kan ada double chin. I rasa my very first post yang went viral, masa tu macam makeup transformation ni, it was the in thing lah. Everyone was trying it. And a lot of people tried to imitate Yuna. And then I got the idea untuk buat Datin Sri Rosmah. Honestly, just came out randomly. Macam kalau I just duduk and then I terfikir and I just do it. Macam, cause I have to be honest, I'm fat, as you can see. And hopefully macam it brings a really good macam body image punya message to girls. I find it so annoying how people always say I don't exercise. Like, hello, I baru je lepas jalan jauh supaya I boleh beli nasi biryani dengan ayam goreng. Tu kira exercise lah. You nak apa lagi? Can't wait to eat. So basically what Blind Date is a book ialah you wrap buku tu so orang tak tahu tu buku apa. So macam konon-kononnya you are having like a blind date with a book. Like that is basically what Blind Date with a book is all about. So I was quite interested with that kind of idea because I never seen it dekat Malaysia tau. That's when I realised macam, you know what, I might as well just take this opportunity to do it myself. So that's how My Date is a Book actually started. And also I think it's really nice because people always say don't judge a book by its cover. So when we really cover up the cover, do you still judge? So I guess it's kind of nice to actually like, you know, like cabar orang like, are you daring enough to buy this book? The weirdest. Oh yeah. This is quite funny. Apparently a lot of people selalu tanya, am I related to Rafidah Aziz? Because they say we both look alike. I actually met Rafidah Aziz and then I told her, people been saying we both look alike, and she was like, ya ke? Lah. And then macam okay, that sort of made my day. Alahai, baiknya Alina ni. Betul. Tengok video-video dia pun memang lawa. Betul lah. Paling best kan dia punya perkembangan terbaik sebab dia ada keluarkan buku. Lepas tu dia menjadi inspirasi kepada pengikut-pengikut dia. Ya, betul. Tapi kan Nabil, hanya ada sesuatu yang sangat sedih. Sebab apa? Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Betul lah. Takkan kot. Cepatnya. Cepat kan? Tapi sebelum tu, saya nak tanya dulu Nabil. Dia ni kan. Apa segmen yang paling Nabil suka? Segmen eksperimentasi sebab bila diorang makan lepas tu muntah, memang
Nabil ni memang suka tengok orang tersiksa. Tapi macam Hani pula, Hani suka DIY dan juga helah hidup. Yelah, boleh ambil gambar banyak, boleh ambil gambar diri sendiri, boleh ambil gambar. Gambar dia terlampau banyak sampai beribu-ribu sampai dah penuh dah storage dia. Yelah tu kan Nabil. Tapi harap anda juga seronok menyaksikan segmen-segmen yang kami dah sediakan untuk anda. Betul tu, jangan lupa untuk saksikan kami lagi pada minggu hadapan. Dan ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga di YouTube dengan mencari Hip Inspirasi. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you.